untuk mendedah kesesatan Syiah yang ajaran mereka merapu, menyatakan bahawa Imam 12 adalah nama-nama Allah Asma'ul Husna. Nama-nama Allah 99 itu adalah Imam 12 Syiah. Daripada hadis Syiah an Muawiyah ibn Ammar an Abi Abdullah alaihi salam fi qawlihi ta'ala azza wa jalla walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Qala nahnu wallahi al-asma'ul husna allati la yaqbalu Allahu min al-ibad amalan illa bima'rifatina. Hadis Kulaini, hadis Kafi Kulaini jilid 1 muka surat 144. Di mana orang Syiah daripada hadis rekaan ini mereka menyebut bahawa daripada Muawiyah bin Ammar, daripada Abi Abdullah, iaitu Imam Syiah yang ke-6, iaitu Ja'far Shadiq. Apabila Ja'far Shadiq menyebut mentafsir ayat Allah SWT, ayat Al-Quran, walillahi al-asma'ul husna, Allah mempunyai nama-nama yang baik, fad'uhu biha, maka berdoalah dengannya. Imam Ja'far kata, hadis rekaan Syiah ni, nahnu wallahi al-asma'ul husna, kamilah adalah asma'ul husna, di mana allati la yakbarullah min al-ibad amalan, Allah tidak terima amal melainkan dengan mengenali kami, iaitu dengan menjadi Syiah. Menjadi Syiah baru Allah terima amalan. Terang-terang bahawa ianya adalah hadis palsu. Saya tanya kepada Syiah, sebab orang Syiah berminat sekarang untuk rot ataupun untuk react kepada video saya. Saya nak tanya orang Syiah, di mana dalil Quran ataupun hadis daripada Nabi SAW ataupun daripada Al-Quran menyatakan perkara ini, bahawa nama Imam-Imam 12 itu adalah nama-nama Allah 99, nama-nama Allah Asma'ul Husna. Mana dalil? Yang kedua, apabila mereka menyatakan bahawa dalam hadis ini, hadis merapu ini, di manakah dalil menyatakan bahawa tidak kenal Imam 12 maka amal ditolak, tidak menjadi Syiah maka amal ditolak. Inilah yang Syiah sedang menganut sekarang, ajaran merapu yang direkanya hadis. Ini bukan hadis sebenarnya, ini adalah kata-kata imam. Hadis bagi ahli sunnah wal jamaah adalah kata-kata Nabi SAW. Kita minta kepada mereka nak react kepada video saya, react lah.